Alhamdulillah, ini adalah kali yang keempat kami daripada As-Salamah membawa para jemaah untuk menikmati ataupun melalui merasakan pengalaman hidup berkampung. Alhamdulillah, Yayasan Al-Jendrami mempunyai ciri-ciri yang tersendiri, iaitu dengan suasana kampungnya, dengan aktiviti keagamaannya, dan tentulah yang paling istimewa adalah tunjuk ajar daripada Tuan Guru sendiri. Alhamdulillah. Jadi memang di As-Salamah kita usahakan untuk senantiasa menganjurkan rehlah ke Al-Jendrami ini supaya masyarakat ataupun saudara-saudara kita di Singapura dapat merasakan suasana berkampung di Al-Jendrami dan melalui perjalanan hidup sehari-harian seperti mana para penduduk di Al-Jendrami. Patin tu maknanya tergoda. Patin tergoda. Bahasa Arab lah. Bahasa Arab. Menggoda. Yang menariknya tentang Al-Jendrami ini, ia memperkenalkan satu konsep kehidupan keberagamaan yang sesuai dengan konteks alam Melayu ataupun konteks di Nusantara. Jadi sesuatu perkara yang tidak janggal lah bagi kita orang di Nusantara untuk melihat bagaimana Islam itu diamalkan secara turun-temurun daripada para alim ulama dahulu. Jadi contoh seperti hari ini ataupun pada rehlah kali ini kita mendapati para jemaah dapat melihat sendiri tentang aktiviti pertanian yang telah diusahakan oleh Tuan Guru sendiri, dan alhamdulillah banyak tanam-tanaman yang telah pun dapat diusahakan dan telah yang telah mengeluarkan hasil-hasilnya. Para jemaah kami yang datang, mereka sangat kagum dengan hasil tanam-tanaman yang dilaksanakan di sini. Jadi dalam pengurusan tadi adalah
فلكم شكر جزيل يتوالى كل حين لا برحتم في ارتباط لعرى الدين المبين فخرنا خير البرايا ديننا الدين القوي. Alhamdulillah, setiap ziarah itu ada faedah dan manfaat baru saya dapat daripada sini. Yang pastinya perasaan saya ketika berada di sini cukup menyenangkan, cukup tenang. Saya sangat teruja melihat perkampungan Melayu yang masih lagi mengekalkan tradisi-tradisi Melayunya, jati diri, gotong royong, yang Masya Allah yang patut dibanggakan oleh setiap individu-individu yang berbangsa Melayu, Alhamdulillah. Jadi ketika saya datang kemarin tu, saya niat, saya berazam saya nak bawa keluarga, saya nak bawa anak-anak kan, supaya mereka dapat rasakan, dan Alhamdulillah mereka bahagia kan. Anak-anak suka, anak-anak cakap alah Umi sekejapnya dah nak balik, Umi kita nak datang lagi, Alhamdulillah. Sepanjang keberadaan saya di Jenderam ini, saya berasa sangat teruja dan berpuas hati dan rasa sangat beruntung kerana dapat mengalami pengalaman yang baru bagi saya, iaitu pengalaman berada di kampung Melayu yang masih mengekalkan tradisi. Dan pada saya merasakan bahawa ini suasana yang sangat tenang, menyenangkan hati dan juga mengajak saya kepada kebaikan dan tenang jika hendak dibandingkan dari suasana di Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan halus madah dan lagu. Syair dibaca di waktu malam. Adik-adik kita bikin pementasan waktu malam syair. Doa diutus teriring rindu buat Tok Syekh, keluarga yang berada di Jenderam. InsyaAllah. Moga sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan moga silaturahmi kita berpanjangan ilal jannah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Buah duku, buah longan. Ukhuwah fillah. Berpisah jangan. Masya Allah. 2-3 macam berlari. Makanan sini sedap sekali.